Dekat Petronas ni memang banyak makanan best. Jom kita tengok apa yang best kat sini. Kopi dengan moist cake kat sini kan, saya bawa satu pot. Kat sini Betul, ada moist cake sedap. Okay. Macam-macam makanan ada ni. Ui, sedapnya. Ambil apa bang? Samosa. Dah kari pap dengan samosa. Saya nak kopi. Ada? Tu ada kopi latte. Jom. Latte ada, hazelnut kopi ada. Banyak kopi dia. Alia pernah try? Anis. Ni legend ni. Saya pernah try yang ni. Ni. Tebeng. Sedap ke? Ada tiga ni, ada tiga je. Boleh? Ada 4. Ambil lah. So 4 ni. 4 jenis. 4 ni Berapa ringgit tu? Ni RM5.9. RM1.9. Ni ada kek kek oren. Cream cheese chocolate cake. Kek pandan pun ada. Ni yang besar punya. Sam RM15. Kongsi ramai-ramai. Sebenarnya Anis Coffee ni yang antara awal buat moist cake. Baik, bayar jom. Ada nak try mana tadi? Ni choco vanilla. Choco vanilla. Ni 5/5 bang. 5/5. Pekat Kat pure punya coklat dia. coklat vanilla. Tebeng dia Wih, rasa teh dia. Kena. Bukan rasa susu manis-manis. Memang ngam-ngam soy je tebeng dia. Kita try coffee latte pula. Saya nak try yang ni abang. Ni, kek oren. Ni kek oren ni. Kek oren coklat. Okay, try. Kita try Senang kan? Sebab dah ada sudu sekali. Singgah je 7E, Petronas. Beli, siap dengan sudu, terus makan, ngap. Coklat dia Coklat banyak dia. juga. Kalau korang pernah makan gula-gula oren, rasa dia macam ni. Apa ni? Coklat moist cake kita try. Try moist cake kan? Bersepah-sepah tepi jalan. Tapi bagi aku yang ni yang paling sedap. Ni tengok. Oi, coklat dia. Ui. Oh, dia tak manis. 9/10. Kalau korang nak dapatkan Anis Chocolate Moist Cake dengan Anis Coffee yang ada banyak jenis ni, boleh dapatkan dekat Petronas ataupun 7-Eleven. Bangun. Jom kita makan.